kewalian ini perlu dipecahkan segera. Kan ahli sunnah hari tuan-tuan telah diperkecil-kecilkan kelompok mereka kerana masalah-masalah yang tidak sepatutnya dijadikan sebagai bahan untuk mereka berpecah dan sebagainya. Dan bukan. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu menyatakan bersahabat dengan wali itu adalah jasad, manakala adab dengan mereka adalah roh. Apa guna tuan-tuan dan puan-puan jasad ada roh tidak ada? Jadi Al-Imam Allah Al-Haddad Tuan menyatakan dalam syair ini lagi tuan dan puan, sifat munafik yang terdapat dalam nusus Quran dan hadis yang kita dengar, lidah pentah berbicara, menghuraikan ilmu, makrifat dan sebagainya, tapi hati jahil. Kita cerita kepada orang supaya kembali kepada Allah, tapi kita berpaling daripada Allah. Kita menyeru orang supaya merasakan kita diawasi oleh Allah, sebaliknya kita terhijab dengan hakikat tersebut. Karena itulah para ulama menyatakan subhana man hajabal ulama'a bi'ulumihim. Maha suci Allah yang menghijab ulama zahir ini dengan ilmu mereka. Ilmu mereka ini menghijab mereka tuan-tuan dan puan, kita tidak turun golongan ini tuan-tuan dan puan. Wasebab, apa sebab? Hubbul madah, hubbul jah. Hubbul madah, hubbul jah. Ini mujarab Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad untuk anak, bukan untuk tuan-tuan dan puan. Tapi kalau kita boleh berkongsi bersama, alhamdulillah. Sebabnya satu, cinta kepada harta dunia tuan-tuan. Nakkan kesenangan hidup atas muka bumi ini, menggunakan ilmu, menggunakan kebedahan berbicara sebagai bukan untuk memukat harta-harta murid-murid, pengikut-pengikut dan sebagainya tuan dan puan. Waliyahzubillah. Jah, pangkat, jawatan. Fantabih, ingatlah wahai nafsu. Ingatlah wahai nafsu, sebelum dilipat buku catatan kamu dan kamu dimasukkan dalam yang lahat dan keluarga kamu meninggalkan kamu, maka tidak ada penyesalan lagi pada ketika itu, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Maka kalau kita nak berbicara mengenai adab ini terlalu luas tuan-tuan. Jadi adab yang pertama kita perlu kerana kata Imam Abdullah bin Al-Haddad pada kalam yang awal tadi, pertama menghormati Allah Subhanahu wa taala, beriktikad dengan iktikad yang sahih, iktikad yang dicadangkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad kepada kita. Jika kita benar-benar mengikut perjalanan beliau, kun asy'ariyan bi'tiqadik fa innahu huwal manhal safi 'ala az-zali wal kufur. Hendaklah kalian, kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, menjadi al-asy'ari pada iktikad kamu. Bukan Asy'ari Arqam, tidak tuan. Asy'ari Abdullah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, yang akidahnya dipuji oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dengan menyatakan manhal safi, aliran sungai yang bersih, yang suci daripada sebarang penyelewengan, kekufuran dan sebagainya. Yang kedua, beradab dengan Nabi, dengan para ulama, dengan waliullah, dan jangan mencaci mereka dan menyebut nama mereka seorang perseorang walaupun bagaimana kesalahan mereka. Karena kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, Imam Ghazali banyak menyebut ulama su', ulama buruk dalam kitab Ihya Ulumuddin, tetapi Imam Ghazali tidak menyebut walau seorang pun nama-nama mereka dalam kitab tersebut. Ini persoalan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad tuan-tuan berkaitan dengan adab. Kalau tuan-tuan hendak membicarakan adab sehingga subuh tak selesai tuan-tuan dan puan, maka kerana itu kita memohon kepada Allah biar sedikit tetapi faham kita luas. Khairul kalami ma dalla wa qal, sebaik kalam adalah kalam yang berikan pendapat tetapi sedikit tuan-tuan. Itu budaya besar. Kalau kamu bersyarah, tengah-tengah orang melopong tu kau berhenti. Kalau depan orang panggil lagi kamu. Kalau orang dah mula moyok dah apa tuan-tuan, 10 tahun takkan dijemput lagi tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kalau saya nak bersyarah pun seperti mana kata pelanggan saya Al-Habib Abdul Rahman Al-Haddad tadi, 10 tahun akan datang saya akan bersyarah pula insyaAllah mengikut beliau sebagai sahabat saya insyaAllah. Tahun ini adalah tahun yang
memberikan erti bahawa penduduk Malaysia itu menerima Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Tilka asyaratun kamilah. Ini kesempurnaannya, tak perlu dibincangkan lagi, tak perlu nak cerita lagi. Semua orang dah akur dah dengan keilmuan dan kewibawaan beliau. Dan insya-Allah kita akan cuba menjadikan akidah Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad sebagai silibus mata pelajaran di masjid-masjid dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Semoga insya-Allah akidah ini dan juga kitab-kitab beliau dibaca di Malaysia ini, tuan-tuan dan puan-puan, dan minta doa dari tuan-tuan dan puan-puan daripada negara jiran dan sebagainya, dan untuk kami berjuang menegakkan atau menyebarkan dakwah Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.